man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bilisan ila yaumiddin, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan hidayahnya kita dipertemukan lagi dalam majlis ilmu, majlis yang penuh barakah. Semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang akan dikongsikan bersama, insya-Allah. Jadi suara saya dengar ke nak kuat lagi? Jadi insya-Allah. Jadi malam ni seperti mana yang dipaparkan dalam poster tu, tajuk kita malam ni antaranya ialah cinta dan benci kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk ni sebenarnya dia berkaitan dengan kita dengan sahabat ni. Yang lepas saya bincangkan tentang tajuk silaturahim. Silaturahim antara dua nasab keturunan, iaitu nasab keturunan seorang suami dicampur dengan nasab keturunan seorang isteri. Dua nasab keturunan inilah silaturahim. Jadi antara sahabat bukan silaturahim, antara jiran bukan silaturahim, melainkan jiran kita adalah kaum kerabat kita. Jadi antara suami dan isteri itulah dua nasab yang disebut sebagai silaturahim. Itu kalau satu isteri. Kalau dua isteri, tiga isteri, empat isteri, kiralah sendiri berapa banyak kita kena jaga. Sebab Rasulullah SAW bersabda, barang sesiapa yang tidak bertegur sapa dengan sanak saudaranya melebihi 3 hari, dan apabila dia meninggal, nerakalah tempatnya. Berdasarkan hadis tersebut, sebab itu dikhususkan sanak saudara ataupun nasab keturunan dua. Kalau kita dengan sahabat pun dikira sebagai silaturahim, pakat masuk neraka kita belaka, tuan-tuan. Sahabat kita yang dekat Palestin, macam mana kita nak tegur dia? Jadi sebab itu silaturahim antara dua nasab keturunan. Jadi malam ni tajuk yang seterusnya ialah antara kita dengan sahabat. Tuan-tuan, dengan kita sahabat ni banyak sangat amalan yang boleh kita buat, dan ia mendatangkan ganjaran yang sungguh hebat. Cuma ada beberapa perkara je kita kena buat dengan sahabat kita ni. Maknanya terlepaslah hak-hak dia. Jadi kita bacakan pada malam ini, iaitu pada tajuk cinta dan benci kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk ni saya ambil daripada wasiat Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah sebut ada 3 amalan yang terbaik. Pertama, amalan iaitu akhlak yang mulia. Barang sesiapa yang ada akhlak yang mulia, dia akan mendapat amalan yang paling berat di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq wa inna sahibil husnil khuluq la yabluru bihi darajata sahibi saumi wa salah." Tidak ada satu amalan pun sekiranya kamu ambil, kamu letak atas timbangan Allah, lebih berat daripada akhlak yang mulia. Barang sesiapa mempunyai akhlak yang mulia, dia akan diangkat darjatnya oleh Allah, setanding dengan orang yang rajin solat, setanding orang yang rajin puasa. Jadi amalan pertama akhlak. Amalan kedua silaturahim yang kita bincangkan lepas. Silaturahim penyebab rahmat Allah turun kepada kamu, dan silaturahim juga menyebab rahmat Allah ditarik semula daripada kamu. Dan yang ketiga malam ni, cinta dan benci kerana Allah. Inilah 3 disebut dalam kitab wasiat Imam Ibnu Qudamah. Kita bacakan. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnu Qudamah dalam wasiatnya pada bab kelebihan-kelebihan amalan, dan sesungguhnya simpulan iman yang paling utuh adalah cinta dan benci kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, keimanan kita dinilai berdasarkan cinta dan benci kepada seseorang kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang disebut oleh Imam Ibnu Qudamah sebenarnya dia berdasarkan hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-syaqu ural imanil hubbu fillah wal bughdu fillah, yang bermaksud tali simpulan ni. Tali ni kalau kita ambil tali rapi atau kita ikat mati habis tu, mana tali simpulan iman yang paling ketat, yang paling utuh ialah apabila kamu bersahabat
kamu sayang kepadanya kerana Allah, kamu benci juga kerana Allah. Jadi macam mana kita nak faham benci ni, sayang dan benci kerana Allah? Jadi inilah antara perkaranya. Bila kita tahu, Rasulullah bagi tahu, senang kita nak beramal. Kalau kita setakat tahu secara zahir, kita pun tak tahu nak buat apa dengan sahabat kita. Adakah kita nak bantu dia? Adakah kita nak ziarah dia? Ini antara perkara yang kita akan kongsikan. Dan di antara lain, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, barang sesiapa yang mencintai seseorang kerana Allah, membenci kerana Allah, memberi barang pun kerana Allah, tidak memberi pun kerana Allah, maka faqad istakmal iman, telah sempurna iman kamu. Mana segala perbuatan kita, antara kita dengan sahabat, semuanya bersandarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab dia kaya, bukan sebab dia ada pangkat, bukan sebab dia hebat, tak. Semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana nak zahirkan perkara ini? Jadi kita tengok, dan benda ini bukanlah mudah. Antaranya, tuan-tuan dan puan Allah, kalau dilihat dekat sini, ganjaran yang paling hebat yang kita akan dapat, sebab kita ni duduk dalam jemaah ni. Bila kita duduk tiap-tiap malam macam ni, tapi kita tak manfaatkan peluang yang ada, kita tak dapat ganjaran daripada Allah ni. Antara ganjaran yang disebut dalam sebuah hadis, apabila kita duduk dalam berjemaah, bersahabat kerana Allah, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan aras Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Di hari akhirat tidak ada pertolongan lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu salah satu daripada 7 kumpulan ini, kamu bergembiralah. Siapakah 7 kumpulan ini? Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, Al-Imamul Adil, seorang pemimpin, seorang ketua yang dilantik oleh satu kumpulan. Kamu amanah, kamu jujur, kamu melaksanakan tugas dengan baik, kamu akan mendapat naungan aras Allah. Sebab nak jadi pemimpin bukan senang. Disebut di dalam Al-Quran, nak jadi pemimpin bukan senang. Tapi kalau kamu berjaya, kamu akan mendapat naungan aras Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wasabun nasa'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda. Rasulullah sebut ni seorang pemuda yang menyibukkan dirinya beramal dan beribadah kepada Allah. Kenapa disebut sebagai pemuda? Kita pun faham kan, pemuda ni kan sibuk. Jadi pemuda kalau dia sibuk, kalau tengok tuan-tuan dalam surau ni, yang muda-muda dia boleh istiqomah dalam surau ni, tuan-tuan ambil dia jadi menantu, insya-Allah okey. Dia antara orang yang mendapat naungan aras Allah. Tapi kalau yang tua terasa muda pun boleh je. Jadi itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, ini untuk tuan-tuan. Golongan yang ketiga. Golongan yang tiga, Rasulullah sebut warajul qalbuhu mu'allaqu fil masjid, seseorang yang hatinya terikat pada masjid. Ada di kalangan kita, saya percaya, kadang-kadang tak datang kuliah maghrib ni, tak datang semaah ni, dia dekat keluar, dia susah hati ni. Kena pula pergi kat shopping complex, oh susah hati ni, kenapa tak duduk kat masjid. Anak dia ajak keluar, tak nak pergi, dia kata kalau nak pergi lepas isyak. Nampak? Ada orang yang begini, kamu akan mendapat naungan arasy Allah. Sebab hati tu terikat. Hati tu kalau tak pergi, dia tak boleh jadi. Dia tak boleh jadi. Dia muka jadi macam-macam, jadi Jason King semua ada. Jadi antara perkara yang Rasulullah sebut, kamu akan mendapat naungan arasy Allah sebab minatnya kamu kepada masjid. Yang keempat, golongan yang keempat, dia merujuk kepada tajuk kita pada malam ni, warajulul lani tahabba fillah ajta ma'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang saling bertemu dan mencintai antara satu lain kerana Allah, berkumpul kerana Allah dan berpisah pun kerana Allah. Ni tajuk dia. Kita ni kalau betul-betul duduk dalam jemaah ni, insya-Allah semua akan mendapat naungan arasy Allah dengan niat satu je. Berkumpul kerana Allah, berjumpa kerana Allah, bertegur kerana Allah, bantu kerana Allah, semua kerana Allah. Tapi macam mana kita nak buat? Yang ini kita akan nyatakan. Golongan yang kelima disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun talabat humra'atun zatu mansib wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang lelaki yang diajak berzinar dengan perempuan yang cantik, perempuan yang kaya, dan ketika mana perkara itu boleh berlaku, lain dah clear dah, tak ada orang nampak, antara kita berdua je, tetapi dia batalkan hasratnya takut kerana Allah, dia akan mendapat naungan arasy Allah. Seorang laki-laki yang boleh diajak berzinar tapi dia tidak mahu takutkan kerana Allah, dia akan mendapat
naungan arasy Allah. Itu yang kelima. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa ahfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi sehinggakan tangan kanan memberi, tangan kiri pun tak tahu, dia akan mendapat naungan arasy Allah. Ramai orang macam ni. Dia kata, kau tengok tu, cantik, oh kapek ni, siapa sedekah? Entah, padahal dia sedekah tu. Pada dia buat tak tahu je. Kamu akan mendapat naungan arasy Allah. Dan yang ketujuh, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa rajulun zakarallahu khaliya fafadat ainah. Seseorang yang berzikir, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah sehingga air matanya mengalir, kamu akan mendapat naungan arasy Allah. Sebab dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, air mata yang mengalir kerana takutkan Allah diharamkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama, ni 7 golongan. Semoga kita termasuk dalam pada salah satu golongan, insya-Allah. Ilmu yang boleh kita masuk pada golongan yang keempat, iaitu kita sama-sama. Tuan-tuan, saya bagi satu contoh. Contohnya, ada seorang sahabat bernama Abu Muslim Al-Qawlani. Abu Muslim Al-Qawlani ni, dia macam kita lah. Dia terdengar kisah Muaz. Ada sahabat cerita tentang Muaz. Jadi Abu Muslim Al-Qawlani ni tiba-tiba dia teringat. Dia teringat kat Muaz dan dia ingin berjumpa dengan Muaz, padahal dia tak pernah jumpa pun. Macam tuan-tuan lah, saya ceritakan ada orang haji ni baik macam ni. Oh, itu tak kata, ini kalau aku jumpa orang ni bagus juga ni. Jadi Abu Muslim Al-Qawlani, bila dia dengar tentang Muaz, dia terdetik dalam hati dia, ini kalau aku jumpa bagus juga ni. Jadi dia cuba cari Muaz bin Jabal sedangkan dia tak pernah jumpa. Jadi Abu Muslim Al-Qawlani, dia berhijrah ke satu tempat, sehinggalah sampai di satu masjid. Dia masuk dalam masjid tersebut. Di tengah-tengah masjid tu ada seorang hamba Allah tengah berdiri dan dikelilingi dengan orang yang sedang duduk, iaitu duduk dalam majlis ilmu. Jadi Abu Muslim Al-Qawlani, dia bertanya salah seorang jemaah. Dia kata, wahai jemaah, siapa yang berdiri di tengah-tengah tu? Oh, yang itulah Muaz bin Jabal. Jadi dia terkejut. Dia katakan, memang aku cari Muaz bin Jabal. Jadi keesokan harinya dia datang awal dekat masjid supaya dia boleh berjumpa dengan Muaz. Rupa-rupanya Muaz bin Jabal datang terlebih dahulu daripada Abu Muslim Al-Qawlani. Jadi ketika itu peluang mereka berdua. Abu Muslim Al-Qawlani, dia berjumpa dengan Muaz. Dia berkata, ya Muaz, ana uhibbuka fillah, aku cinta kamu kerana Allah. Lalu Muaz mengatakan, cuba kau cakap lagi sekali, aku tak dengar. Ana uhibbuka fillah, aku cinta kamu kerana Allah. Kau cakap lagi sekali, aku macam tak percaya. Dia kata, ana uhibbuka fillah, aku cinta kamu kerana Allah. Apa kata Muaz? Muaz radhiyallahu anhu berkata, dia mengatakan, kalau betul-betul lah apa ucapan kamu yang kamu sampaikan kepada aku tadi, ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutahabbuna fillah ala manabiranu fi zillal ars yauma la zilla illa zilluh. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya engkau mencintai aku kerana Allah, kita berdua ni akan mendapat naungan arasy Allah. Sebab apa? Dia berjumpa Muaz kerana Allah. Dia macam kita lah. Macam kita, kalau kita bersahabat ni, kita jumpa dalam jemaah ni kerana Allah ni, pakat kepala, kita semua dapat naungan arasy Allah. Tapi bagaimana kita nak buat, nanti saya jelaskan. Jadi itu di antaranya. Dan dalam satu contoh yang lain, dalam kitab Adabul Mufrad, dalam kitab Adabul Mufrad ada lagi satu kisah tentang seorang sahabat yang berjalan jauh ni. Dia bermusafir semata-mata nak jumpa kawan dia, nak bagi tahu dia cinta dengan kawan dia. Tuan-tuan, zaman dulu kalau nak berjumpa kena jalan jauh. Sekarang pakai WhatsApp dah boleh dah. Tak ada kerja nak pergi jalan jauh-jauh. Dulu bukan ada WhatsApp. Jadi dia jalan jauh. Dalam kitab tu disebut, ketika mana dalam perjalanan Allah utuskan malaikat Jibril. Ya Jibril, kau tanya dia kenapa dia pergi jauh. Lalu Jibril pun datang kepada pemuda ini. Lalu Jibril bertanya, Jibril uji dia. Dia kata, ya wahai pemuda, wahai Fulan, engkau nak pergi jumpa kawan kau dekat ujung sana ni untuk apa? Adakah kerana dunia? Adakah kerana bisnes? Adakah kerana hal-hal lain? Lalu dia mengatakan, aku nak jumpa sahabatku kerana Allah. Lalu Jibril uji lagi. Dia kata, tak mungkin, engkau jalan jauh sangat ni, bukan dekat.
Kau jalan mesti kena dunia, kerana hal-hal yang penting, kerana harta, kerana pangkat, kerana darjat. Dia kata, tidak, aku jumpa sahabatku kerana Allah. 3-4 kali malaikat uji jawapan yang sama. Lalu malaikat mengatakan, ya fulan, sesungguhnya aku adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya aku beritahu bahawasanya bi annallah haqqad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai sahabat kamu. Ganjaran dia besar kan? Allah mencintai kita sebagaimana kita cinta dengan sahabat kita. Jadi itu antara ganjaran-ganjarannya. Baik, saya nyatakan tuan-tuan, antara perkara yang paling hebat antara kalau kita ni dapat sama-sama duduk. Imam Ibnu Jauzi dia pernah menangis ketika mana sedang duduk dengan sahabat. Imam Ibnu Jauzi ni menangis. Jadi sahabat bertanya, wahai Tok Imam, kenapa kau menangis? Tadi kau ajar kami, kau bagi kami nasihat, tiba-tiba kau menangis, kenapa? Imam Ibnu Jauzi sebut, illam tadijuni fil jannah bainakum fa'is'alu anni. Wahai sahabat, kalaulah ditakdirkan kamu semua masuk dalam syurga dan kamu tak nampak muka aku ni, kamu berkatalah kepada Allah, Rabbana abadka fulan kana yazkur nabi. Ya Allah, ya Tuhan kami, dulu kami ada seorang sahabat yang mana sahabat kami ni sama-sama duduk dalam majlis ilmu, sama-sama duduk dalam berjemaah, sama-sama susah, sama-sama senang. Ya Allah, di mana dia pergi? Sebab dia tidak ada dalam syurga ni. Kenapa kita kena bertanya tuan-tuan? Samalah contoh, tuan-tuan semua surau Al-Ihtiyat ni masuk syurga insya-Allah. Tinggal saya tak ada. Tuan-tuan tanyalah pada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, mana pergi Ustaz Faizal, ya Allah? Padahal dia sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Dia ingatkan kami tapi dia tidak ada dalam syurga ni. Kenapa kita kena bertanya? Sebab Rasulullah yang suruh. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, sahabat-sahabat kita yang duduk dalam majlis ilmu yang kita sayang dengan dia kerana Allah ni, dia boleh bagi syafaat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sebut, demi jiwaku yang berada pada tangannya, tidak ada permintaan lain apabila ahli neraka itu keluar daripada neraka, melainkan penghuni neraka ini akan berkata, Rabbana kanu yasumun ma'ana wa yusallun wa yahujjun. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika mana Kau keluarkan kami daripada neraka, dalam neraka tu ada sahabat kami, sahabat yang sama-sama duduk berjemaah, sama-sama puasa, sama-sama susah, sama-sama senang, dia berada dalam neraka tu. Allah akan berfirman, ahriju man araftum, ya fulan, kau turun balik, kau selamatkanlah sahabat-sahabat kamu. Siapa? Ni yang duduk dalam surau ni tuan-tuan. Satu antara pengajaran dan ganjaran yang paling hebat, sahabat kita lah yang akan keluarkan kita daripada neraka Allah. Jadi itu antara pengajarannya. Baik, saya masuk, apakah amalan-amalan yang kita kena buat? Ada 7 amalan yang kita kena buat. Baik, amalan yang pertama, tuan-tuan kena dah tahu dia, tuan-tuan kita kena buat sama-sama. Amalan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kalian mencintai sahabat-sahabat kalian, hendaklah kalian memberitahu kepadanya tentang cinta kalian. Maksudnya, bila kita berjumpa ni dekat surau ni, kita kena bagi tahu dia, ana uhibbuka fillah, aku cinta kamu kerana Allah. Seperti mana Abu Muslim Al-Qaulani cakap tadi, ana uhibbuka fillah, aku cinta kamu kerana Allah. Ini sunnah. Sunnah kita sebut dekat sahabat-sahabat kita ni. Tapi kalau susah nak hafal bahasa Arab, tuan-tuan cakap bahasa Melayu, Haji, aku cinta engkau kerana Allah. Apa kata dia? Engkau buang tebiat nak mampu ke? Itu sunnah tuan-tuan, sunnah. Itu sunnah. Walaupun nampak macam kelakar, tapi itu sunnah. Tapi itu pasal kena cakap bahasa Arab. Haji, ana uhibbuka fillah. Tapi sesiapa yang mendengar, dia kena jawab balik. Dia tulis dia diam. Apa jawapan dia? Ana uhibbuka fillah. Jangan jawab inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jawapan dia apa? Ahbabkallazi ahbabtanilah. Ahbabkallazi ahbabtanilah.
Ana uhibbuka fillah. Mula malam ni kita hafal ana uhibbuka fillah. Kalau wanita, ana uhibbuki fillah. Ana uhibbuka fillah, ana uhibbuka fillah. Cantik. Lepas-lepas tu melupa dah. Nak jawab macam mana? Jawabnya ahbabkallazi ahbabtanilah, ahbabkallazi ahbabtanilah. Ini antara sunnah yang boleh kita lakukan. Ustaz, payahlah nombor 1 ni Ustaz, cari nombor lain lah. Kita kan, kalau boleh benda yang mudah, yang payah ni alah, benda pertama kali pula tu. Nanti orang kata kau ni pasal apa, bom tebiat ke? Tapi itu satu sunnah yang mudah kita buat bila jumpa dengan sahabat. Ana uhibbuka fillah, ana uhibbuka fillah. Jadi ini antara sunnah yang Rasulullah ajar kepada sahabat, dilakukan oleh Abu Muslim Al-Qawlani. Itu antara perkara yang akan mendapatkan ganjaran kita cinta kerana Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ni saya ambil lagi mudah tuan-tuan. Yang kedua ni dia ada satu hadis yang lain. Dalam hadis yang kedua ni saya baca ada 6 perkara. Dan 6 perkara ni cukup mudah, dan 6 perkara ni kita dah buat dah pun. Tuan-tuan kekal istiqamah lakukan 6 perkara ini. Apakah perkara yang pertama daripada 6 tadi? Yang satu tadi satulah. Nombor 1 daripada 6 perkara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama, iza laqitahu fasallim alaih. Apabila kamu berjumpa dengan sahabat-sahabat kamu sebarkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Settle lah tuan-tuan. Ini perkara pertama kita dah buat kan. Tapi inilah cara nak menzahirkan cinta kamu kepada sahabat, selain daripada perkara yang pertama tadi. Dan perkara yang kedua ni saya yakin tuan-tuan dah buat dah. Sebarkan salam. Assalamualaikum. Jawab balik. Waalaikumsalam. Settle. Kenapa salam? Kenapa salam disebut dalam sebuah hadis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk syurga selagi mana kalian tidak beriman. Kalian tidak dikira beriman selagi mana kalian tidak berkasih sayang. Lalu Rasulullah sebut, mahu tak kalian aku kabarkan satu amalan yang akan menyebabkan kamu berkasih sayang? Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah amalan tersebut? Rasulullah sebut, afus salam bainakum. Sebarkan salam. Itu antara kita ni tuan-tuan, sebarkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik. Benda mudah kan? Dan itulah ganjaran yang kita akan dapat. Walaupun mudah, tapi ganjaran dia cukup besar. Cuma di dalam Al-Quran Allah ajar kita bagaimana nak jawab salam. Kalau orang tu bagi salam pendek, kita jawab pendek ke panjang. Kena orang tu bagi panjang, kita jawab pendek ke panjang. Bayangkan dalam Al-Quran sebut tu. Dalam Al-Quran ajar bagaimana kita nak jawab salam. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 86, Allah berfirman, dan apabila kamu dihormati dengan sesuatu ucapan, orang bagi kita salam, Assalamualaikum, maknanya kamu dihormati dengan satu ucapan itu. Apabila kamu dihormati dengan satu ucapan seperti salam, maka fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Balaslah salam tersebut dengan baik atau lebih baik. Maksudnya kalau dia bagi salam pendek, jawab pendek. Assalamualaikum ji. Waalaikumsalam. Tapi nak jawab panjang boleh? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab jawab yang baik dan lebih baik atau lebih baik. Tetapi kalau dia bagi salam panjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan kena jawab panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran tu, mana hebatnya salam ni, sampaikan Allah ajar kepada hamba-hambanya cara nak menjawab. Dan antara kita pula, ada antara kita ni mungkin salah faham. Kalau bagi salam ni yang tua bagi ke yang muda kena bagi? Apalah ustaz, yang muda lah bagi kat tua, hormat. Adakah benar begitu dalam Islam? Maknanya orang muda kena bagi, orang tua tak payah bagi, orang tua diam. Siapa yang sepatut bagi kepada siapa? Kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimur raqibu ala masir. Hendaklah orang yang naik atas kenderaan memberi salam kepada orang yang sedang berjalan. Yang kedua, wal masih alal qa'id,
hendaklah orang yang sedang berjalan bagi salam kepada orang yang duduk. Dan yang ketiga, wal qalilu alal kasir, hendaklah orang yang sedikit bagi salam kepada orang yang banyak. Nampak seperti kalau kita baca secara zahir macam ada hierarki lah maksudnya. Orang jalan atas kereta kena bagi salam dekat orang jalan, orang yang berjalan bagi salam kepada duduk, orang yang sikit bagi salam kepada orang banyak. Sebenarnya dalam hadis ini Rasulullah sebut tidak ada hierarki langsung. Siapa yang bagi salam lebih afdal daripada orang yang menjawab salam. Jadi antara kita tak ada beza yang tua dengan yang muda. Yang bezakan orang yang bagi salam dahulu diangkat darjatnya, maknanya lebih hebat, lebih afdal. Jadi tidak ada tentang hierarki. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, wa iza da'aka fa ajibhu, apabila sahabat-sahabat kamu undang ke majlisnya, datanglah. Kedatangan kamu menzahirkan cinta kamu kepada sahabat. Betul tuan-tuan kan? Kita menyampah dengan dia, dia ajak memang tak datang, walaupun duduk sebelah rumah. Dia duduk sebelah rumah, kenduri dia, aku pergi tempat lain awal. Tapi kalau kita sayang dekat dia, tak ada masalah. Tapi ini antara perkara yang disebut oleh Rasulullah. Kamu sayang sahabat kamu, kamu cinta sahabat kamu, datanglah. Datang makan. Bukannya datang suruh buat nyanyi ke, tak ada, datang makan. Ini di antara perkara yang disebutkan. Cuma ada sebuah hadis, apabila kamu tak boleh datang dengan sengaja, orang ni sengaja tak nak datang, padahal tak ada masalah pun dengan dia, tapi sengaja tak nak datang, ni kita bagi peringatan. Termasuk saya juga, kadang-kadang bila orang jemput saya tu, saya masukkan terus dalam diary ni. Orang jemput kedudukan, saya masuk terus, tidak saya ingat kan. Jangan sengaja tidak datang. Apa di antara balasannya? Balasannya ialah Rasulullah SAW bersabda, wa man lam yujib bida'wata, sesiapa yang tidak memenuhi ataupun tidak menyambut panggilan ataupun jemputan majlis daripada sahabatnya, faqad asallaha wa rasulah, dia telah derhaka kepada Allah dan derhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Sebab perkara ni je kamu derhaka kepada Allah dan derhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau boleh hadir, dan jangan kita gunakan perkataan insya-Allah untuk mengelak tahdir. Macam mana mengelak tahdir? Dan kita memang tak nak datang pun, tapi kita sebut insya-Allah kan. Dan kita memang tak boleh datang pun, kamu jual insya-Allah. Perkara itu tidak dibenarkan. Ya, jangan kita menjual perkataan insya-Allah untuk mengelak daripada datang. Datang kena datang. Tuan-tuan, di antaranya datang tanpa undangan. Datang tanpa undangan ni saya kongsi tuan. Kita nak lepas ni kita puasa, lepas ni kita raya, tapi kita advance kan. Saya begitu. Ada antara kita ni kadang-kadang bila kita pergi konvoi ramai-ramai, tiba-tiba kita dijemput, kita kata tak apa, kau ikut je sekali, ini kawan aku. Ini perkara ni kena ingat. Sebab apa? Terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat bernama Syuaib. Abu Syuaib, dia jemput Rasulullah datang, dan dia berkata Rasulullah, ya Rasulullah, berapa orang kau datang? Rasulullah mengatakan 5, Rasulullah dan 4 seorang sahabat, jadi 5 orang. 5 orang ni Abu Syuaib bagi tahu kepada pekerja dia, hamba ni, wahai hamba-Ku, Rasulullah akan datang 5 orang. Rasulullah dengan 4 orang sahabat, kau sedia makanan untuk 5 orang. Jadi bila Rasulullah datang dalam perjalanan, Rasulullah terjumpa dengan sahabat lain. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kau nak pergi mana? Rasulullah kata, aku nak pergi rumah Abu Syuaib. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak aku ikut? Takkan Rasulullah kata tak boleh. Rasulullah kata, nak ikut-ikutlah. Tapi apa yang Rasulullah buat? Bila Rasulullah sampai dekat rumah Abu Syuaib, Rasulullah mengatakan, ya Abu Syuaib, inni haza qad tabi'na fa in syi'ta an ta'zana lahu fa'zanlah. Ya Abu Syuaib, ketika mana aku dalam perjalanan, aku bertembung dengan seorang hamba Allah ni, dan dia ikut aku sampai ke sini. Kalau kau benarkan dia masuk, aku suruh dia masuk. Tapi kalau kamu tak benarkan, aku suruh dia pulang. Tuan-tuan, Rasulullah sendiri minta kebenaran. Kalau ikut akal kita ni, Rasulullah bukan takut makanan tak cukup. Mukjizat Rasulullah tu banyak. Mukjizat Rasulullah tu kalau makanan tak ada masalah pun. Tapi kenapa Rasulullah minta kebenaran? Rasulullah nak bagi tahu ini antara kepentingan hak orang dalam rumah, hak orang yang menjemput.
Dan Abu Shu'aib mengatakan, la bal qad azintulah. La, jangan bagi dia balik, masukkan sekali. Rasulullah sendiri minta kebenaran. Kita buat tak buat? Kalau kita buat perkara tersebut, alhamdulillah. Tapi kalau kamu tak minta kebenaran, apa jadi? Kadang-kadang kan, adik-beradik kita sekalian, alah kau ikut je kawan rapat aku ni, kau ikut dia. Ini masalah dia. Sebab yang jemput itu kamu, bukan jemput orang lain. Rasulullah sebut, kalau kamu masuk juga dalam keadaan itu, dalam hadis yang lain, sesiapa yang tidak dijemput dan telah datang kepada majlis itu, dia akan keluar sebagai seorang pencuri. Tak cek pasal-pasal, berdosa pula dengan dia. Antara perkara yang kita kena ingat, orang jemput hadir tuan-tuan, jangan tak hadir. Itu habis perkara yang kedua. Kadang-kadang yang saya pelik lagi satu, tak ada envelope, tak nak datang. Lagi satu kacau, envelope tu bukan syarat. Envelope tak ada, tak nak datang. Ni antara perkara yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Baik, perkara yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, wa izatan sahaka fansahlah. Apabila sahabat kamu minta nasihat, berilah dia nasihat. Tuan-tuan, sahabat kita ramai kan, kadang-kadang dia minta kita pandangan, haji ni pandangan macam mana, dia minta nasihat, kamu bagi dia nasihat. Itu antara cara nak menzahirkan cinta kamu kepada sahabat. Kalau kita menyampah dengan dia, dia tanya, kita tak jawab dia, kau pergi tanya Ustaz Imam lah. Tapi kita jawab, tak ada masalah kan. Bagi dia nasihat. Cara yang mudah tuan-tuan nak bagi nasihat. Kadang-kadang kita ni segan juga, Ustaz nak bagi nasihat nanti nampak sangat macam tunjuk alim. Nak bagi nasihat kita bukan ada apa. Cara mudah nak bagi nasihat. Cara yang paling mudah, kita ikut seperti mana seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ni, dia pernah didatangi oleh seorang sahabat yang lain. Sahabat dia mengatakan, ya Abu Sa'id Al-Khudri, ausinif, bagi aku nasihat. Kau bagilah aku nasihat apa pun. Jadi apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, sa'alta amma sa'altu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qabli. Kamu meminta dekat aku sesuatu nasihat yang mana aku baru minta nasihat kepada Rasulullah, dan aku akan kongsikan nasihat Rasulullah, dan itulah nasihat aku. Maksudnya kita berkongsi maklumat. Contohlah malam ni, tuan-tuan tahu beberapa perkara, tuan-tuan kongsikan. Yuk, kau nak tahu tak apa Ustaz cakap tadi? Bagi. Itu nasihat lah tu. Berkongsikan apa yang kita ada, itu juga dalam bentuk nasihat. Nasihat sahabat kita apabila diminta, bukan bagi nasihat macam tu je, apabila diminta. Kalau dia tak minta, terpulang. Nak bagi boleh, tak bagi tak apa. Tapi biasanya kalau orang tak minta ni, tak bagi kita. Nanti dia kata kita macam-macam kan. Dia minta, bagilah nasihat. Bagi nasihat itu menzahirkan cinta kamu kepada sahabat. Kan mudah. Lama Ustaz, senangnya. Ini antara perkara yang mudah kita buat. Saya ambil satu contoh tuan-tuan. Contohnya ialah Abdullah Ibnul Mubarak. Kita pernah dengar nama ni kan, Abdullah Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak, dalam satu riwayat, dia bermusafir, jalan ramai-ramai, dan tiba-tiba dia bertembung antara dua kumpulan. Dua kumpulan jadi satu. Jadi bila jadi satu kumpulan, kebetulan pula kumpulan yang dia bertembung tu ada seorang jemaah yang perangai dia tak senonoh. Orang duk cakap pasal dia, itu perangai dia tak senonoh betul lah. Tapi Abdullah Ibnul Mubarak ketika itu dia bersyukur. Dia kata, cantik ya Allah, bersyukur sebab engkau hadirkan orang yang seorang akhlak yang tak baik. Sebab apa? Abdullah Ibnul Mubarak diambil peluang untuk bagi nasihat, tapi orang lain duk menghina orang ni, mengutuk orang ni. Tapi Abdullah Ibn Mubarak dia berbeza. Dia kata, nasib baik Allah hantar dia, boleh aku bagi nasihat. Bila berjalan sama-sama, Abdullah Ibn Mubarak nak nasihat, tiba-tiba dia berpecah balik. Berpecah dua kumpulan tersebut. Bila berpecah, Abdullah Ibn Mubarak menangis. Sahabat kata, kenapa kau menangis? Dia kata, engkau perasan tak tadi ada seorang hamba Allah perangai yang tak senonoh tu? Betul, perangai dia tak senonoh, betul. Abdullah Ibn Mubarak menangis sebab apa? Allah bagikan aku peluang untuk sampaikan nasihat, tetapi aku tidak sampaikan nasihat dalam keadaan dia berpisah tanpa mendengar nasihat aku. Menangis tuan-tuan. Kalau kita macam mana? Lantak engkau lah kubur masing-masing. Gitu kan. Tapi orang yang ada ilmu ni tak sempat bagi nasihat pun menangis. Kalau kita lantak engkau lah, kau punya perangai itu hal kau, hal aku lain-lain. Ini antara perkara antara kita dengan orang yang lebih beriman. Itu antara perkara
tentang bagi nasihat. Kemudian di antaranya perkara yang keempat. Perkara yang keempat dinyatakan dekat sini, wa iza atasafaha minallah fasammidhu. Apabila sahabat-sahabat sekeliling kamu bersin, kemudian disebut alhamdulillah, kita yang mendengarnya jawab balik yarhamkallah ataupun yarhakumullah. Itu tandanya kamu cinta kepada sahabat. Senang tuan-tuan kan? Hakim, alhamdulillah, kita jawab balik yarhamkallah ataupun yarhakumullah. Itu antara sunnah. Satu, dapat amalan sunnah. Yang kedua, dapat menzahirkan cinta kita kepada sahabat. Jadi ingat, alert kalau disebut hakim je, kita jawab hakim, alhamdulillah, kita jawab. Tapi kalau dia hakim, dia sebut excuse me, lantak kau, aku tak tahu apa nak jawab. Di luar daripada sunnah. Sunnah sebut apa? Alhamdulillah. Excuse me tak ada dalam kitab kita tuan-tuan. Jadi ini kita ni kalau tiru Mak Saleh ni suka sangat kan, nampak macho konon. Pergi dah. Jadi kita ikut sunnah tu lagi bagus. Cuma di antara perkara yang dikongsikan dekat sini, tuan-tuan, kita duduk dalam jemaah ni, kalau ada jemaah yang bersin sedangkan dia tutup dengan sempurna, jangan menyampah dekat dia. Kadang-kadang kita menyampah kan, dia solat tepi kita pula tu. Sebab apa jangan menyampah dengan orang macam ni? Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah yuhibbu al-utas wa ya'rah al-tashawwub." Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bersin dan Allah membenci orang yang menguap. Jadi orang yang bersin ni Allah sayang. Yang orang yang menguap ni Allah benci. Yang sepatutnya kalau kita nak menyampah pun orang yang menguap, janganlah kita menyampah pada orang yang bersin. Dan Rasulullah bagi tahu, kalau kita duduk dalam jemaah ni, sahabat kita ni bersin lebih 3 kali, apa kita nak cakap dengan dia? Hajum, tak habis-habis hajum. Kita pun pernah jawab yarhamkallah, yarhamkallah. Berapa banyak nak jawab dah. Nampak? Rasulullah ajar kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia bersin lebih daripada 3 kali, dalam sebuah hadis Ilyas bin Salamah daripada bapanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushamman al-utas salasa. Yushammin ini menyebut yarhamkallah kepada orang yang bersin sebanyak 3 kali. Maksudnya kita dah jawab ni 3 kali dah. Dia bersin, kita sebut yarhamkallah. Dia bersin, sebut yarhamkallah. Dia bersin, sebut yarhamkallah. Tapi dia tetap bersin. Apabila dia bersin kali yang keempat, famazada fahuwa maqzum. Sekiranya bersin lebih daripada itu, kita bagi tahu kepada dia, yuk engkau sesema. Siapa bagi tahu? Rasulullah bagi tahu. Kau pergi balik ambil ubat. Orang yang lebih daripada 3 kali, itu tanda-tanda sesema. Rasulullah ni macam doktor kan, sampai macam tu pun Rasulullah bagi tahu. Jadi antara kita, inilah nasihat kita boleh bagi dia. Kau ni lebih 3 kali ni, itu kau kena pergi cari ubat. Itu adalah bersin. Ini baik. Itu yang ke-5. Yang kelima ke yang keempat? Yang keempat. Baik. Cuma yang keempat ni ada satu lagi. Kalau tuan-tuan dengar orang yang bersin, dia sebut alhamdulillah, tapi ditambah bacaan kat belakang tu. Macam mana tambah bacaan ni? Perkara ni berlaku pada zaman Rasulullah, iaitu Ibnu Umar. Ibnu Umar ni anak kepada Umar Al-Khattab. Ibnu Umar ni dengar orang bersin, hacum. Orang yang bersin ni sebut alhamdulillah wassalam ala rasulillah. Dia tambah bacaan kan. Alhamdulillah tu memang sunnah, tapi dia tambah bacaan wassalam ala rasulillah. Lalu didengar oleh Umar Al-Khattab, Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, engkau baca apa tadi bila bersin? Aku baca alhamdulillah wassalam ala rasulillah. Lalu Ibnu Umar mengatakan, engkau baca seperti mana bukan Rasulullah baca. Tak betul tu. Jadi orang yang bersin ni tegur, engkau ni pasal apa? Takkanlah aku baca pun tak boleh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalam ala rasulillah, aku nak bersalawat Rasulullah, takkan tak boleh? Engkau ni manjang semua tak boleh. Begitulah lirik dia. Jadi kata bukan tak boleh. Kalau kamu nak baca, nak tambah bacaan selepas daripada alhamdulillah, kamu tambahlah seperti mana Rasulullah tambah. Dia kata apa yang Rasulullah tambah? Rasulullah akan tambah alhamdulillah ala kulli hal. Itu Rasulullah buat, dia kata. Yang lain kau jangan buat. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu Rasulullah buat.
Yang lain kau jangan tambah-tambah. Sahabat memang menjaga sunnah. Sahabat tak suka benda yang kita duk tambah-tambah. Baik, itu perkara yang keempat. Perkara yang kelima, yang ni pun lagi mudah. Perkara yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iza marida fad'udhu, apabila sahabat-sahabat kamu sakit, ziarahlah dia. Ziarah itu menzahirkan cinta kamu kepada sahabat. Betul tuan-tuan kan? Dia kalau kita menyampah, memang tak pergi rumah dia. Sampai keluar balik dari hospital pun kita tak pergi. Sebab kita menyampah kan. Tapi kalau kita sayang tuan-tuan, hospital jauh pun sanggup kita pergi. Ini antara perkara menzahirkan cinta kamu kepada sahabat. Bila dia sakit, ziarahlah dia. Ini antara perkara yang hebat. Ziarah orang yang sakit. Antara hebat tidak hebat ziarah ni, orang yang ziarah orang sakit, Rasulullah sebut, kamu ni seperti mana duduk dalam kebun-kebun syurga. Kita majlis ilmu ni taman-taman syurga. Kalau disebut ziarah orang sakit ni, dia sebut kebun-kebun syurga. Sebab itu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ma ada maridam lam yazal fi kurfatil jannah hatta yarja. Sesiapa yang menziarahi orang sakit, dia akan berada di dalam kebun syurga sehinggalah dia beredar, sehinggalah dia pulang daripada rumah orang sakit. Kamu akan berada dalam kebun-kebun syurga. Ini antara kehebatan sebenarnya. Ziarah orang sakit, ini antara kehebatan. Dan apabila ziarah orang sakit, jangan cakap yang bukan-bukan. Kita ni kadang-kadang nak berlawak kan. Haji, aku tengok kau ni tinggal 2 Jumaat je, suka-suka dia je cakap macam tu. Macam dia lagi hebat. Sebab itu kalau Rasulullah sebut, kita jumpa orang sakit ni, cakap yang baik-baik je, jangan cakap yang meripik-meripik. Jangan nak berlawak pun jangan. Antaranya Rasulullah SAW bersabda, iza hadartumu al-maridaw awil mayyit, apabila kamu menghadiri menziarahi orang sakit, faqulu khaira fa inna al-malaikah ya aminu ala ma taqulun, maka katakanlah perkara-perkara yang baik, kerana malaikat yang duduk dalam taman-taman yang sama akan mengaminkan apa yang kamu cakap. So itu kita kata, insya-Allah Haji, kita sihat-sihat, insya-Allah sihat. Cakap itu je lah. Ini ada pula cakap lagi 2 Jumaat nak meninggal. Kalau ya makbul doa malaikat tu kan, jadi masalah kita. Jadi cakap yang baik-baik. Jadi kita masuk yang ke-6, kita sambung, kita azan dulu tuan-tuan.
Baik tuan-tuan. Jadi yang kelima tadi ziarah. Cuma satu lagi, orang yang ziarah orang sakit ni satu lagi ganjaran. Rasulullah sebut siapa yang ziarah orang sakit berhak bagimu syurga. Allah akan bagi kamu syurga. Dalam hadis ni Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menziarahi orang sakit maka akan ada penyeru daripada langit. Dia akan berkata kepada 3 golongan. Golongan pertama, tib, kamu adalah orang yang baik. Ini perkara pertama. Penyeru daripada langit mengatakan, kamu yang ziarah orang sakit ni, kamu adalah orang yang baik. Dan dia akan berkata lagi, wataba mansya, langkah kamu juga langkah yang baik. Setiap langkah nak pergi ke ziarah rumah orang sakit tu, setiap langkah tu langkah yang baik. Dan yang ketiga dia mengatakan, wataba wata minal jannah manzila, dan engkau yang berziarahi orang sakit ni wajib bagimu syurga. Hebat tuan-tuan kan. Ziarah orang sakit nampak macam simple je, tapi ganjaran dia begitu banyak. Baik, kita masuk yang terakhir, yang keenam, yang penghabisan. Yang keenam, Rasulullah SAW bersabda, wa iza mata fattabihu, apabila sahabat-sahabat kamu meninggal, uruskanlah jenazahnya. Tuan-tuan, sahabat kita meninggal, itu perkara yang terakhir kita boleh berkhidmat. Itu perkara terakhir kita boleh zahirkan. Itu perkara terakhir kebaikan yang boleh kita lakukan. Uruskanlah jenazahnya. Ustaz tak boleh nak urus jenazahnya sebab adik-beradik dia ramai. Kalau tak boleh urus jenazahnya, solatkanlah jenazahnya. Itu perkara yang terakhir dah tu. Jadi itu tak ada benda dah tuan-tuan kamu boleh buat dah. Dah yang terakhir kau dah meninggal, tak ada satu benda pun amalan yang kita boleh lakukan. Tuan-tuan takkan dengar dia bersin dah lepas tu. Itu pun perkara yang tidak mungkin akan berlaku. Cuma dalam perkara ini, antara satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kadang-kadang kita perasan kan, kita duduk dalam surau, tiba-tiba jenazah masuk. Bila jenazah masuk, ada jemaah berdiri, ada jemaah tak berdiri kan. Kenapa yang berdiri tu? Ada ke sunnah berdiri ke sunnah duduk? Bila jemaah datang, sunnahnya berdiri. Kenapa berdiri? Dalam hadis, Rasulullah dengan para sahabat sedang duduk macam kita ni. Tiba-tiba ada orang pikul jenazah, naikkan dia pikul. Bila nampak je Rasulullah terus berdiri. Bila Rasulullah berdiri, sahabat pun diri lah kan. Bila sahabat berdiri, jenazah tu berlalu. Bila dah lepas, ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Sedangkan jenazah yang lalu tadi orang Yahudi, kafir, dia bukan orang Islam. Jadi apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tak kira dia kafir ke Islam ke, berilah perhormatan terakhir, kerana sesungguhnya sakit kematian itu sungguh menyakitkan. Maksudnya antara sunnah kita, bila tuan-tuan nampak jasad datang pula, ada jenazah datang, berdiri itu sunnah. Jangan kita salahkan pula, kenapa engkau berdiri selama kau duduk. Nak duduk pun tak ada masalah. Jadi berdiri ada dapat pahala sunnah, mengharapkan perkara tersebut. Jadi itulah di antaranya 6 perkara. Saya ulang semula ke 6 perkara. Perkara yang pertama tadi ialah kita menyampaikan ana uhibbuka fillah. Itu antara sunnah Rasulullah. Tapi 6 perkara tadi, yang pertama, iza laqitahu fasallim alaih. Apabila bertemu dengan sahabat-sahabat kamu, sebarkan salam. Assalamualaikum, jawab balik waalaikumsalam. Settle satu amalan. Yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu. Apabila sahabat-sahabat kamu undang ke majlisnya, datang makan. Makan tuan-tuan, datang hadiri. Itu cara menzahirkan cinta kepada sahabat. Yang ketiga, wa izastan sahoka fansahlah. Apabila sahabat kamu minta nasihat, nasihatkan dia. Cukup sekadar itu menzahirkan cinta kamu kepada sahabat. Yang keempat, wa iza atasafaha midallah fasammithu. Apabila sahabat kamu bersin, alhamdulillah disebutnya, balas balik dengan yarhamkallah ataupun yarhakumullah. Yang kelima, wa iza marida fad'udhu. Apabila dia sakit, ziarahlah dia. Ziarah itu menzahirkan kecintaan kamu kepada sahabat. Yang keenam, wa iza mata fattabihu. Apabila dia meninggal, uruskanlah jenazahnya. Setidak-tidak solatkanlah jenazahnya. 6 perkara itu campur 7 perkara. Hasilnya ialah apa? Yang pertama, tali simpulan iman yang paling utuh. Yang kedua, kamu mendapat naungan arasy Allah.
Yang ketiga, kamu akan mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah amalan yang terbaik yang disebut oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang mudah kita buat, dan bila kita faham perkara ini kita boleh laksanakan. Tapi kalau kita tak buat juga setelah kamu dapat memahaminya, satu benda yang cukup merugikan. Jangan jumpa dia sebabkan harta, jangan jumpa dia sebabkan pangkat, jangan jumpa dia sebabkan darjat, jangan sebab dia adalah hebat. Dah, itu tak mendatangkan ganjaran. Kamu datang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang terakhir tuan-tuan, kita solat jenazah kan, kalau Masjid Al-Um ke dekat sini ke solat jenazah, tuan-tuan perasan tak, atau tuan-tuan sendiri pernah buat, kadang-kadang ada antara kita ni, kenapa kita datang solat jenazah, ada antara kita akan cakap, weh babe, malu ni kalau muka ni kalau tidak kena tunjuk juga, kalau tak tunjuk nanti member kata apa, tak dapat ganjaran. Kamu kena datang kerana Allah, bukan datang kerana manusia. Kan kadang-kadang macam tu kan, gila kau, semua datang aku tak datang, dia datang juga. Itu antara perkara yang tidak akan dapat manfaat, dan kamu takkan dapat ganjaran langsung, dan kamu hanya datang hanya sia-sia. Tapi kamu datang sebab apa? Cinta kepadanya kali terakhir, ini dah tak ada benda dah. Itulah yang patut kita lakukan. Habis 6-7 perkara. Ada soalan? Tak ada apa dia? Siapa datang? Okey, dia kalau jiran, selain daripada silaturahim, dahulukan kenduri. Kalau jiran tak, jiran kena dahulukan kenduri. Dia macam ni, dia fi aulawiyat kan, yang mana dia utamakan. Kalau utama silaturahim lah. Maknanya kalau kita dia datang dengan hajat untuk menghubungkan silaturahim, itu kita utamakan lah. Tapi kalau setakat datang tu kawan-kawan, kita dahulukan kenduri tu dulu. Kalau datang lambat pun tak apa, kita dahulukan kenduri. Cuma kalau kata anak saudara, jiran itulah. Kalau memang kalau saya punya jawapan, pertama silaturahim tu penting, nombor satu. Selain daripada tu, jemputan Rasulullah sebut tadi. Jadi kalaulah dia datang, maknanya kalau tak boleh hadir juga, kita tawakal kepada Allah aja lah, nak macam mana kan. Mana adalah kelapangan dekat situ. Islam ni tak adalah ketat sama macam tu kan. Tapi kalau saya pilih silaturahim pertama, yang kedua tu jemputan. Tapi kalau katalah tadi dia datang daripada jauh ni, nak macam mana kan? Tu wallahu alam. Kalau saya tu jawapan tu lah. Boleh? Ada lain? Tak ada Yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Saya minta ampun, saya minta maaf sekiranya tersalah bahasa. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.